Sampai lagi babe, baju wrestling. Assalamualaikum gang. Alright, hari ni aku dapat parcel baju wrestling lagi. So baju apa tu? Jom kita tengok design dia. Aku pun tak sabar nak tengok. Oh, okay. Oh, ini memang best. Baju ni memang best. Korang tengok ni, korang tengok Aku buka design dia lawa. Okay. Right. So kalau baju ni, baju-baju wrestling ke korang cari kan? Kalau kau nak beli, tengok kat beg kuning ataupun dekat ruangan komen korang tengok ada pembelian. Ada link pembelian. Okay. Jom. 1, 2, 3. Oh, original tribal chief. Sayangnya rambut aku dah tak panjang. Kalau tidak, memang kan. Dan. Dia. Head of the table. Okay. Kalau korang berminat nak cari baju-baju wrestling ni kan, jangan risau. Dekat beg kuning aku ada. Dekat ruangan komen ada kan. Jadinya best. Okay, ini aku ambil saiz 5XL saiz 5XL. Oh, nampak? Ternampak? Okay, tak apa. 5XL, korang tengok aku pakai macam mana. Sebab aku punya badan saiz 3XL sebenarnya. Tapi aku memang ambil besar. So, aku pakai 5XL. Jom kita tengok. Okay geng, tengok 5XL tapi macam 3XL. Jadinya untuk brother-brother yang saiz memang betul-betul saiz korang 4XL, 5XL, minta maaf sangat-sangat, korang jangan beli baju ni. Korang jangan beli baju ni sebab apa? Kalau 5XL dia macam 3XL. Nampak ni belakang aku pakai tu kan. Right. So kalau korang berminat, korang beli dekat beg kuning kat bawah tu, okay? Ataupun dekat ruangan komen. Baju best. Okay, yang ni okay. Cun. Alright, so terima kasih kepada seller. Yang nak beli baju, jangan lupa beg kuning. Assalamualaikum. Bye-bye.